Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Muhammad dan hari ini saya akan mempersembahkan tugasan satu iaitu Persembahan Penghayatan Etika dan Peradaban. Kod dan nama kursus ialah MPU 3142 Penghayatan Etika dan Peradaban dan nama pensyarah bagi kursus ini ialah Puan M. Vijaya Lecture Me Art Manivelu. Kaum yang saya pilih ialah kaum Melayu Sarawak. Kaum Melayu Sarawak yang merupakan salah satu daripada kaum peribumi yang terdapat di Sarawak. Terdapat lebih daripada 30 kumpulan etnik di Sarawak dan kaum Melayu Sarawak merupakan salah satu kumpulan bumi putera utama di Sarawak. Ia kerana mereka merupakan golongan pribumi kedua terbesar selepas kaum Iban di mana peratus bilangan penduduk di Sarawak bagi kaum Melayu Sarawak ialah 23.9 iaitu golongan pribumi kedua yang terbesar dan yang paling besar ialah 30.5 iaitu kaum Iban. Terdapat beberapa teori untuk asal-usul kaum Melayu Sarawak. Yang pertama ialah Melayu Sarawak sebagai penduduk asal iaitu peribumi, iaitu penduduk peribumi Sarawak yang menerima Islam pada abad ke-15. Mereka menggunakan dialek Melayu Sarawak yang mempunyai persamaan dengan bahasa etnik tempatan seperti Iban. Masyarakat Melayu Sarawak juga terbentuk daripada penduduk asal yang memeluk Islam sebelum kedatangan penjajah. Dan teori yang kedua ialah berasal dari Minangkabau, Sumatera. Keturunan Datuk Merpati Jepang dari Minangkabau yang membuka pertempatan baharu di Kuching iaitu di lidah tanah dan keturunan inilah membentuk golongan elit Sarawak. Contohnya keluarga Abang seperti Ketua Menteri Datuk Pating Haji Abang Abdul Rahman Zahari. Teori yang seterusnya ialah teori masuk Islam, masuk Melayu, iaitu bangsa Melayu Sarawak terbentuk daripada suku peribumi Dayak, Melanau dan Kedayan yang memeluk Islam. Ini adalah daripada kajian Tom Harrison pada tahun 1958. Perkara ini juga berlaku kerana terdapatnya asimilasi budaya iaitu mereka meninggalkan amalan pagan atau animisme dan seterusnya menyesuaikan diri mereka dengan budaya Melayu Islam. Selain itu, terdapat juga perkahwinan campur yang menjadi faktor keselamatan. Contohnya daripada keselamatan daripada dipenggal dan integrasi budaya iaitu perkahwinan campur antara kaum lain. Dan teori yang seterusnya ialah berasal daripada keturunan Arab, iaitu saudagar dan pendakwah Arab menetap di Sarawak lalu berkahwin dengan wanita tempatan. Mereka mengadaptasi budaya tempatan sambil menyebarkan Islam. Perkara ini menyebabkan berlakunya sesetengah penduduk Melayu Sarawak yang mempunyai nama dan gelaran seperti Syed, Wan, Tengku, Sharifah yang masih wujud dalam kalangan masyarakat Melayu Sarawak pada hari ini. Seterusnya lokasi. Menurut Yon Shafni Samad 2024, the Malay in Sarawak have lived in riverine settlements since pre-colonial times with the Sarawak River in Kuching housing the largest Malay population, iaitu masyarakat Melayu Sarawak sejak dahulu lagi mendiami tebing sungai yang khususnya di Sungai Sarawak Kuching. Sungai bukan sahaja tempat tinggal mereka, malah menjadi sumber rezeki sekaligus menjelaskan mengapa sumber pendapatan tradisional mereka bergantung kepada alam sekitar seperti sungai dan laut. Berikut merupakan peta pembahagian etnik terbesar di Sarawak mengikut bahagian. Yang pertama iaitu Kuching. Kuching menjadi pusat utama penempatan Melayu yang terletak di barat daya Sarawak. Kuching ini kaum Melayu Sarawak merangkumi kawasan pesisir Sungai Sarawak. Dan yang kedua di Samarahan iaitu bersebelahan dengan Kuching yang dikenali sebagai kawasan pesisir dan kawasan kampung Melayu tradisional Melayu. Yang ketiga Betong.
iaitu bahagian tengah barat Sarawak. Terdapatnya penempatan Melayu yang tertumpu di sepanjang Sungai Saribas. Dan di terakhir, Limbang, iaitu bahagian utara Sarawak yang bersempadan dengan Brunei yang menjadikan kawasan Melayu pesisir sungai dan bandar utama Limbang. Terusnya, kehidupan sosial kaum Melayu di Sarawak. Bagi penempatan mereka, bergantung kepada kawasan geografi dan corak penempatan, iaitu kaum Melayu Sarawak kebanyakan menetap di kawasan pesisir sungai, muara, pesisir pantai yang strategis dari segi ekonomi dan pertahanan. Corak penempatan ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, ekonomi dan geografi. Kuching dan Semarahan yang menjadi pusat pentadbiran tradisional dan moden dengan kampung-kampung seperti Kampung Boyan, Kampung Gersik dan Kampung Santubong. Seterusnya bagi Sungai Sarawak yang menjadi nadi pengangkutan dan perdagangan dengan adanya penempatan awal yang tertumpu di sepanjang Sungai Sarawak. Dan yang ketiga, Seri Ahmad dan Betung, iaitu penempatan di sepanjang Sungai Batang Lupa dan Batang Sadong yang menjadikan aktif pertanian dan perdagangan dalam masyarakat kaum Melayu Sarawak. Dan yang terakhir, Limbang, Miri dan Mukah yang juga mempunyai komuniti Melayu yang signifikan dan sering bercampur dengan kaum Melanau. Seterusnya, ciri-ciri fizikal bagi penempatan tradisional bagi kaum Melayu Sarawak. Assalamualaikum. Mereka menumpukan kepada lokasi yang strategik iaitu berdekatan dengan sungai sebagai nadi pengangkutan, sumber makanan dan pengairan. Muara sungai menjadi pusat perdagangan antara pendalaman dan laut. Seterusnya, bagi rumah kampung mereka, ia dibina di atas tanah yang berbeza, iaitu berbeza dengan rumah panjang masyarakat Iban atau bidayuh. Dan yang kedua, struktur kayu dengan bumbung rumah kampung mereka ini bertingkat atau berbentuk limas. Rumah mereka juga berdekatan dengan sungai untuk memudahkan aktiviti harian mereka. Perkara ini dapat dilihat dalam video di dalam slide saya yang menunjukkan penempatan kaum Melayu selalunya berada di pesisiran pantai. Seterusnya, faktor sejarah yang mempengaruhi penempatan, iaitu pengaruh Kesultanan Brunei yang membuka penempatan awal oleh bangsawan, pedagang dan ulama dari Brunei. Kawasan seperti Kuching dan Santubong menjadi pusat pentadbiran tradisional. Dan yang kedua, peranan sungai sebagai jalan perdagangan iaitu Sungai Sarawak, Batang Lupur, Batang Sadong menjadi laluan penting untuk perdagangan rempah, hasil hutan dan ikan. Seterusnya, berlakunya perubahan moden dalam corak pendapatan dalam masyarakat Melayu Sarawak sekarang, iaitu berlakunya urbanisasi, iaitu generasi muda berpindah ke bandar untuk pendidikan dan pekerjaan. Kampung tradisional mengalami pengurangan penduduk, contohnya Kampung Boyan dan Kampung Gersik yang mengalami penurunan penduduk yang tepat dan tetap. Dan pembangunan infrastruktur, iaitu berlakunya projek tempatan banjir dan pembinaan jalan yang mengubah landscape penempatan tradisional masyarakat Melayu Sarawak. Contohnya Jabatan Darul Hana yang mengurangkan kebergantungan terhadap pengangkutan sungai. Dan yang seterusnya, perubahan sosioekonomi, iaitu pekerja beralih dari nelayan atau petani kepada pelancongan dan perkhidmatan. Contohnya, Kampung Santubong yang menjadi tumpuan pelancongan dan rumah tumpang. Seterusnya, bagi agama masyarakat Melayu Sarawak, agama Islam merupakan elemen pembeza utama yang mentakrifkan identiti Melayu Sarawak di bawah Perlembagaan Malaysia. Latar belakang bagi agama mereka ialah Islam sebagai teras identiti, iaitu kaum Melayu Sarawak
Majoritinya beragama Islam sejak abad ke-15 yang dipengaruhi oleh Kesultanan Brunei yang menyebarkan agama melalui pedagang Arab serta ulama. Dan yang kedua, sinkretisme budaya iaitu Islam diamalkan dengan integrasi elemen budaya tempatan. Namun mereka tetap mempertahankan prinsip utama akidah dan syariah. Seterusnya, amalan dan kepercayaan iaitu mereka berpegang teguh kepada rukun Islam dan iman. Masyarakat Melayu Sarawak mematuhi rukun Islam iaitu solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, zakat, haji dan rukun iman. Dan yang seterusnya adat dan tradisi di mana mereka mengamalkan amalan seperti kenduri kesyukuran, marhaban dan keselamatan yang digabungkan dengan nilai Islam. Dan seterusnya pengharaman arak dan khinzir iaitu konsisten dengan hukum Islam supaya menjauhi larangan makanan dan minuman haram tersebut. Selain itu, faktor yang seterusnya ialah institusi dan pendidikan. Masjid dan surau yang menjadi pusat ibadah dan komuniti. Contohnya, Masjid Besar Kuching yang dibina pada tahun 1852 yang menjadi simbol penyatuan ummah. Berlakunya faktor yang seterusnya juga tok guru dan pendidikan Islam di mana tokoh agama yang mengajar di surau dan madrasah. Contohnya Al-Madrasah Al-Mursyidiyah pada tahun 1917 dan pengajian di Mekah di mana generasi awal melanjutkan pengajian mereka di dalam pengajian Islam ke Timur Tengah, kemudian mereka kembali ke Sarawak untuk menyebarkan ilmu Islam tersebut. Selain itu, peranan dalam masyarakat ialah wujudnya undang-undang syariah. Contohnya, Balai Datu yang berfungsi sebagai mahkamah untuk hal keluarga Islam. Contohnya, undang-undang warisan dan perkahwinan. Selain itu, integrasi dengan kaum lain iaitu Islam menjadi pemangkin perpaduan yang untuk menarik minat kaum Melanau dan Kedayan untuk memeluk Islam. Adibah Yusof 2021 mengatakan, sejak kedatangan Islam, orang Melayu Sarawak menyesuaikan agama Islam dengan gaya hidup mereka, bukan hanya dalam ritual tetapi dalam reka bentuk rumah, struktur sosial dan hubungan antara penghuni rumah. Prinsip Islam diadaptasikan dalam kehidupan harian dan seni bina tradisional mereka. Bahasa. Bahasa Melayu Sarawak atau Oral Sarawak ataupun dikenali sebagai Logat Sarawak ialah bahasa pertuturan yang digunakan oleh orang Melayu Sarawak. Bahasa Melayu Sarawak merupakan lingua franca antara satu kaum dengan kaum yang lain di Sarawak. Terdapat perbezaan di antara bahasa Melayu standard dan bahasa Melayu Sarawak dari segi kosakata, tata bahasa dan intonasi. Kosakata unik dan antara ciri-ciri bagi bahasa Melayu Sarawak ialah mempunyai kosakata yang unik dan istilah tempatan. Bahasa ini kaya dengan kosakata khusus yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu standard. Contohnya kita yang bermaksud awak, kami bermaksud saya, si bermaksud tidak. Yang kedua, intonasi lembut dan santai iaitu bahasa Melayu Sarawak mempunyai intonasi yang lebih lembut dan tidak tergopoh-gopoh berbanding dengan logat-logat lain. Ini mencerminkan sikap masyarakat yang tenang dan mesra. Dan ciri yang ketiga ialah penyekatan kata. Terdapat banyak perkataan dan sebutan yang berasal dari bahasa Sarawak, bahasa Brunei, hasil daripada Sarawak yang pernah berada di bawah jajahan Brunei. Penutur sering menyingkatkan perkataan untuk tuturan yang lebih pantas dan santai. Contohnya, dah yang bermaksud daripada sudah, nak bermaksud daripada hendak. Dan ciri yang seterusnya, pengaruh bahasa Brunei dan Jawa. Banyak perkataan dan sebutan berasal dari bahasa Brunei, hasil dari Sarawak yang pernah di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Terdapat berlakunya penghijrahan orang Jawa ke Sarawak yang meninggalkan kesan kepada kosakata dan struktur ayat.
Menurut Awang Sarian pada tahun 2011, dialek Melayu Sarawak merupakan salah satu varian bahasa Melayu yang digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu di negeri ini dengan ciri kosakata, sebutan dan tata bahasa yang tersendiri. Berikut merupakan video untuk mempelajari Bahasa Negeri Sarawak. atau logat Sarawak. Saya, kami, awak, kita, dia, nya, sini, stop. Sekarang saya akan memperjelaskan adat perkahwinan kaum Melayu Sarawak. Adat perkahwinan masyarakat Melayu Sarawak mempunyai banyak persamaan dengan masyarakat Melayu di Semenanjung. Tetapi terdapat juga keunikannya tersendiri. Ia menggabungkan unsur Islam, tradisi Melayu dan budaya tempatan Sarawak yang menjadikan adat perkahwinan di Sarawak ini unik berbanding daerah lain. Menurut Hashim Musa, 2008, walaupun berbeza mengikut negeri, adat perkahwinan Melayu tetap menekankan nilai utama iaitu restu keluarga, penghormatan adat dan keberkatan agama. Sebelum berkahwin, terdapat beberapa adat. Adat yang pertama ialah adat merasi, iaitu apabila seseorang pemuda berkeinginan untuk berkahwin, ibu bapa akan mencari calon melalui pencari jodoh. Pencari jodoh akan menjadi orang tengah yang memberikan pendapat sama ada seseorang gadis ini sesuai untuk dijadikan menantu. Nilai yang terdapat dalam adat merasi ini ialah berlakunya perundingan, kesopanan dan restu ibu bapa. Dan yang kedua, adat nangin, iaitu wakil pihak lelaki bertanya secara formal atau kerisik kerimun sama ada gadis ini sudah berpunya atau tidak. Jika masih belum berpunya, pihak perempuan akan meminta masa untuk membuat persetujuan. Nilai yang terdapat ialah terdapat nilai musyawarah, hormat menghormati dan adab berbicara. Dan adat yang ketiga ialah adat bertekul, iaitu merisik, sama dengan adat merisik di Semenanjung, iaitu menghantar wang atau barang kemas seperti cincin, emas atau belian yang diberikan kepada si gadis. Ia menandakan persetujuan untuk bertunang. Ia mempunyai nilai kejujuran dan keterbukaan antara keluarga. Dan adat meraya, iaitu bertunang, iaitu upacara pertunangan rasmi di mana hantaran daripada pihak lelaki seperti duit, cincin, persalinan, kasut dan beg tangan. Pihak perempuan membalas dengan hantaran yang lebih banyak. Jika ada kakak yang belum berkahwin, terdapat lakah batang, iaitu pihak lelaki mesti memberikan sebentuk cincin emas. Nilai yang terdapat dalam adat meraya inilah berlakunya sikap bertanggungjawab dan menghormati susunan keluarga. Selanjutnya adat semasa berkahwin iaitu persediaan. Persediaan ialah mengambil masa yang panjang seperti tempah kad jemputan, mencari mak andam, menghias pelamin. Bagi masyarakat Melayu Sarawak pada masa ini ialah mak andam penting untuk menghias pengantin. Dan bagi majlis nikah dan persandingan, akad nikah seperti upacara agama dijalankan sehari sebelum bersanding dan selepas akad, pengantin menjadi sah menjadi suami isteri. Upacara buka agama ialah bersanding, tepung tawar, berlutut dan makan nasi temuan. Dan yang kedua bergendang iaitu acara keraian secara beramai-ramai yang berlangsung sehingga 7 hari 7 malam. Jenis-jenis nikah, terdapat beberapa jenis nikah di dalam kalangan masyarakat Melayu Sarawak. Yang pertama nikah benar iaitu mengikut lunas Islam dan adat. Contohnya merisik, bertunang lalu mendapatkan restu keluarga. Nikah ini dianggap sah dan diterima oleh masyarakat. Dan yang kedua nikah salah yang berlaku apabila pasangan didapati berkelakuan sumbang, mereka dipaksa untuk berkahwin dan majlis hanya dibuat secara ringkas. Dan yang ketiga nyerah diri. Berlaku apabila lelaki menyerah diri kepada keluarga perempuan kerana tidak mampu menanggung kos kahwin. Dan ia biasanya melibatkan lelaki miskin dan perempuan berada. Ia merupakan upacara sederhana yang dianggap memalukan keluarga perempuan. Yang keempat, ngekot. Berlakunya apabila perempuan menyerahkan diri kepada keluarga lelaki bukan kerana kewangan,
Tetapi kerana keluarga perempuan tersebut tidak merestui pilihan anaknya, pasangan ini tetap dikahwinkan untuk mengelakkan aib. Nilai etika dan budaya yang terselah dalam adat perkahwinan Melayu Sarawak ialah musyawarah dan perundingan, di mana berlakunya dalam merasi nangin dan bertekul, kesopanan dan maruah iaitu menjaga kehormatan gadis dan restu keluarga, gotong royong dan kerjasama iaitu kenduri dan bergendang, agama dan keberkatan iaitu terdapatnya akad nikah dan doa restu, dan serta nilai kekeluargaan dan hormat susunan keluarga seperti langkah batang, hantaran, tepung tawar. Perbandingan antara adat perkahwinan Melayu Sarawak dulu dan kini ialah dulu majlis bergendang 7 hari 7 malam, adat langkah batang dijaga ketat, hantaran dalam bentuk hasil kampung. Kini majlis lebih ringkas, bergendang jarang diamalkan dan hantaran lebih moden. Contohnya wang tunai, barang kemas, barang elektrik. Dulu juga mak andam sangat penting dalam persiapan, tetapi kini ia diganti dengan jurusolek moden tetapi masih mengekalkan elemen tradisi. Perayaan kaum Melayu Sarawak. Perayaan merupakan sebahagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Sarawak. Ia bukan sahaja melibatkan aspek keagamaan tetapi turut mencerminkan adab resam, budaya, adab dan etika yang diwarisi turun-temurun. Keunikan Sarawak iaitu perayaan bukan sahaja sekadar keagamaan tetapi medium perpaduan antara kaum dan agama. Hari Raya Aidilfitri yang disambut pada 1 Syawal yang menandakan berakhirnya ibadah puasa sebulan Ramadan. Ia merupakan simbol kemenangan menahan hawa nafsu dan kembali kepada fitrah yang suci. Amalan dan tradisi dalam Hari Raya Aidilfitri ini ialah solat sunat Aidilfitri di Masjid Surau, ziarah menziarahi, memohon maaf sesama keluarga dan jiran tetangga, serta menghidangkan hidangan yang istimewa seperti kek lapis Sarawak, bubur pedas, umai, lemang dan rendang. Serta berlakunya bermukun malam raya iaitu nyanyian berpantun yang diiringi dengan muzik. Adab dan etika dalam Hari Raya Aidilfitri ialah bermaafan iaitu mereka berusaha merendahkan diri, mengiktirafkan kesalahan mereka sendiri. Dan kedua, berpakaian sopan seperti baju Melayu, baju kurung, songket Brunei Sarawak. Dan yang ketiga, memuliakan tetamu iaitu dengan menjamu dengan ikhlas walaupun sederhana. Dan perayaan kedua ialah Hari Raya Aidil Adha iaitu disambut pada 10 Zulhijjah yang memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang juga dikenali sebagai Hari Raya Korban, iaitu amalan dan tradisi bagi Hari Raya Aidil Adha ialah solat sunat Aidil Adha dan penyembelihan haiwan korban. Di Sarawak, gotong royong melapah, memasak dan kenduri korban dilakukan secara bersama-sama. Dan adab dan etika iaitu penyembelihan tertib iaitu mengikut syariat untuk menjaga kebajikan haiwan. Dan yang kedua, agihan adil iaitu fakir miskin didahulukan. Dan yang ketiga, gotong royong untuk menunjukkan semangat kerjasama dan kebersamaan mereka. Dan yang ketiga, Maulidur Rasul iaitu disambut pada 12 Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tujuannya untuk menanam kecintaan dan menghayati perjuangan Rasulullah. Amalan dan tradisi yang dilakukan pada Maulidur Rasul ialah perarakan Maulidur Rasul di bandar, contohnya Kuching. Terdapatnya berlakunya bacaan selawat, ceramah agama, berzanji dan bermarhaban. Adab dan etika ialah berlakunya perarakan tertib. Ianya untuk menjaga disiplin dan tidak berlebihan. Ini juga untuk menghormati Nabi supaya mereka mencontohi akhlak baginda dalam kehidupan. Dan yang terakhir, toleransi dan perpaduan iaitu perarakan melibatkan pelbagai kaum. Ini menyebabkan sambutan Maulidur Rasul adalah lebih unik bagi Sarawak. Ekonomi dan sumber pendapatan. Bagi sumber pendapatan tradisional, dahulu orang Melayu Sarawak hanya terlibat dalam aktiviti perdagangan, perikanan, pertanian dan pertukangan. Bagi perdagangan dan pelayaran, terdapat nakhoda iaitu pemimpin kapal dagang, The Schooner ke Singapura dan pelabuhan Nusantara.
Pedagang menjadi perantara antara penduduk dalaman Dayak dengan pedagang luar. Barang dagangan mereka ialah antimoni, emas, hasil hutan, ikan dan kraft tangan. Dan bagi sumber pendapatan yang kedua ialah perikanan, iaitu nelayan menggunakan teknologi tradisional seperti jalasia, bumbu dan belat. Lokasi bagi perikanan ialah Santubong, Sematan, Buntal dan Muara Tebas. Yang ketiga, kraft tangan dan pertukangan, iaitu masyarakat Melayu Sarawak mahir dalam pembuatan kapal seperti membina kapal layar besar dan pertukangan logam seperti emas, perak dan tembaga. Dan berlaku juganya pertanian, iaitu padi rumah, iaitu penanaman padi di kawasan bukit dan tanaman lain seperti kelapa, pisang, tebu dan ubi keladi. Bagi masyarakat Melayu Sarawak pada masa kini, mereka mengamalkan perdagangan dalam yang lebih moden dan digital seperti dalam talian, contohnya Shopee, TikTok dan pelancongan. Bagi perikanan, iaitu aquaculture, berlakunya ekspor hasil hutan dan ekonomi biru. Bagi pertanian, agroteknologi, kelapa sawit, buah naga, ekspor. Dan bagi perdagangan, industri kecil, kraft tangan untuk pelancongan dan pasaran global mereka. Transformasi ini menunjukkan kemajuan ekonomi Melayu Sarawak daripada tradisional ke moden. Walaupun berubah, nilai kerajinan, amanah, integriti, syukur dan kelestarian alam masih menjadi asas dan penggunaan teknologi dan peluang global membuktikan masyarakat Melayu Sarawak mampu bersaing dalam era moden. Warisan budaya dan tradisi Melayu Sarawak. Makanan dan tradisi Melayu Sarawak antaranya ialah laksa Sarawak yang mengandungi rasa lemak dan dicampur dengan daging rebus yang dicarik-carik, tauge rebus paruh masak, udang rebus, irisan goreng telur dan beberapa bahan lain. Masyarakat Melayu Sarawak semasa menghidangkan laksa Sarawak ini, mereka menghidangkan bersama dengan sambal belacan dan limau kasturi. Dan yang kedua, kek lapis Sarawak, iaitu manisan yang berlapis warna-warni. Ia diinspirasikan daripada kek lapis Indonesia dan dikembangkan oleh wanita Melayu Sarawak melalui kreativiti tempatan. Dan yang ketiga, bubur pedas merupakan juadah popular pada bulan puasa. Ia merupakan bubur dengan kaya dengan sayuran, isi daging atau ayam dengan campuran rempah khas. Dan yang keempat, ikan terubuk masin. Ikan ini berlemak dan tidak terlalu masin, dia tidak berbau kuat tetapi mempunyai aroma enak. Pakaian tradisional lelaki Melayu Sarawak, lelaki akan berbaju Melayu cekak musang dan bersamping songket Sarawak Brunei. Mereka juga akan memakai aksesori songkok seperti tudung kepala. Identiti Melayu Sarawak menjadikan pakaian rasmi dalam perayaan hari raya, perkahwinan dan majlis kebudayaan. Simbol status dan warisan iaitu samping songket Brunei Sarawak melambangkan martabat serta kehalusan seni tradisi. Etika berpakaian ini ialah menunjukkan adab, kesopanan dan hormat dalam masyarakat Melayu. Dan seterusnya, songket. Songket Brunei di Sarawak bukan dipanggil kerana dibuat di Brunei. Nama itu merujuk kepada corak tenunan khas iaitu motif bunga bertabur. Iaitu motif tersebut menyerupai corak tipikal songket Brunei. Ia menunjukkan pengaruh budaya Brunei yang kuat dan berterusan dalam seni tenunan Sarawak. Etika songket ini ialah songket dihasilkan dengan penuh ketekunan, melambangkan disiplin dan kesabaran penenun. Nilai dan songket Brunei Sarawak ini menjadi simbol kehormatan, identiti dan warisan turun-temurun. Ia digunakan dalam adat perkahwinan, majlis rasmi serta pakaian tradisional Melayu Sarawak yang menunjukkan peradaban etnik Melayu yang masih teguh sehingga kini. Songket dahulu hanya dipakai dalam golongan bangsawan dan keluarga diraja sebagai lambang kekuasaan dan status, iaitu lambang eksklusif golongan elit. Kini songket boleh dimiliki oleh semua lapisan masyarakat yang menjadikan songket sebagai pakaian rasmi sekolah, fashion kontemporari dan juga cenderamata pelancong. Dan ia juga menjadi simbol kebanggaan masyarakat Dayak Sarawak. Kaitan pemakaian songket Sarawak pada hari ini ialah pemakaian songket Brunei di Sarawak menggalakkan masyarakat untuk menghargai warisan budaya dan menanam rasa hormat terhadap tradisi dan mengekalkan identiti bangsa dalam arus globalisasi. Pakaian tradisional perempuan Melayu Sarawak iaitu pakaian tradisional seperti baju kurung,
Songket yang dipengaruhi oleh interaksi dengan Kesultanan Brunei dan pedagang dari Nusantara serta India. Wanita Melayu Sarawak mengenakan baju kurung, sarung songket bunga tabur, keringkam selaya dan selendang. Baju kurung Sarawak direka labu dan longgar untuk keselesaan sesuai dengan iklim tropika Borneo. Ia menggunakan fabrik ringan dan lembut seperti kapas dan sutera untuk memudahkan pergerakan dan aktiviti harian. Keringkam merupakan selendang atau tudung ataupun scarf tradisional wanita Melayu Sarawak. Kebiasaannya ia digayakan di majlis khas seperti majlis perkahwinan, pertunangan ataupun menghadiri majlis makan malam bersama dengan pembesar-pembesar negeri. Keringkam selendang iaitu selendang yang adalah lebih besar dan panjang daripada selayah digunakan untuk menutup bahagian kepala hingga pinggang. Ukuran selendang adalah antara 77 cm lebar dan 158 cm panjang. Sejarah dan keringkam selayah iaitu selayah digunakan untuk menutupi bahagian kepala sehingga bahu. Ukuran selayah kebiasaannya 55 cm lebar dan 95 cm panjang. Sejarah dan asal-usul keringkam ialah keringkam berasal daripada gabungan keling, itu saudagar India, dan kam, bermaksud kain atau emas dalam bahasa Cambodia atau Thai. Keringkam dulu hanya dimiliki oleh golongan aristokrat kerana harganya yang sangat mahal. Kepentingan keringkam dalam adat ialah ia merupakan pelengkap busana dan harta pusaka yang diwarisi, digunakan dalam adat perkahwinan seperti penghantaran tikar ngamit pengantin, pembuatan keringkam yang memerlukan kesabaran tinggi dan masa yang lama, dan generasi pada masa kini kurang berminat untuk membuatnya. Namun harapan tinggi agar keringkam terus dipertahankan dan dikenali dunia. Seterusnya busana persandingan pengantin lelaki. Baju Melayu persandingan itu baju Melayu yang dihiasi sulaman halus pada bahagian leher, lengan dan dada. Samping songket Brunei sebagai pelengkap, desta serinding awan raja Datu Gudam, tajak iaitu busana bahagian kepala dan aksesori tambahan seperti keris hiasan sebagai simbol keberanian dan adat. Syair oleh Tarsilah Sejahtera Abang Gudam Temenggung, Kadir Negeri Melayu Saribas. Iaitu mengikat datar serinding awan pewatan puteri Seri Lamidan. Segang ke kanan memberi rawan, parasnya majlis muda bangsawan. Berkerawang di pangkalnya, di hujung Subhanallah tengkolok kampung pelangi. Bukan pelangi zaman ini, tiap sudut ada khidmat, tiap sudut ada azimat. Ini merupakan syair yang sering dilontarkan oleh masyarakat Melayu Sarawak dalam pemakaian dasta serinding awan raja Datu Gudam iaitu tanjak. Busana persandingan pengantin perempuan itu persalinan gajah oling yang merupakan pakaian adat persandingan Melayu Sarawak, kaum Melayu di Sarawak. Perhiasan kepala ialah kepi dahi, mahkota, itu mahkota, sisir, tajuk dan cucuk sanggul. Baju ini dihiasi dengan bunga tabur yang dipanggil kerepek. Kain menggunakan kain songket Brunei dan perhiasan lain ialah tudung keringkam, gelang aluk, keroncang kaki, tali pinggang berkepala besar emas dan anting-anting dan rantai paun. Petua dan pantang larang kaum Melayu Sarawak. Menurut Hamidah Abdul Wahab 2013, masyarakat Melayu Sarawak kaya dengan warisan amalan tradisional berupa petua pantang larang yang menjadi panduan hidup sejak turun-temurun. Amalan ini bukan sahaja berkaitan dengan perubatan, perkahwinan, kelahiran tetapi merangkumi aspek keselamatan diri sosial dan pertanian. Yang pertama, petua dan pantang larang perubatan tradisional, iaitu masyarakat Melayu Sarawak menggunakan tumbuhan semula jadi seperti halia, sirih, bawang merah tunggal yang disertakan bersama dengan doa atau selawat. Ini menunjukkan mereka menyesuaikannya dengan Islam. Contohnya, bayi kembung perut, lalu mereka menggunakan bawang merah serta mengalunkan selawat. Dan pantang larang yang seterusnya ialah pantang larang wanita dan kecantikan, iaitu wanita tidak boleh duduk di muka pintu kerana ia melambatkan jodoh dan untuk menjaga maruah mereka. Dan mereka juga tidak boleh menyanyi dapur kerana bimbang mereka hilang fokus dan masakan menjadi tidak sedap.
Seterusnya amalan berdiam iaitu bersalin, iaitu untuk memanaskan badan dan melancarkan darah. Seterusnya perkahwinan iaitu tepung tawak atau pupur, iaitu satu adat untuk mendapatkan doa keberkatan pengantin. Yang kedua, larangan melintas laut selepas kahwin. Ini adalah bagi mengelakkan kejadian buruk untuk berkahwin. Dan yang seterusnya kelahiran dan bayi iaitu tepung tawar bayi yang dijadikan sebagai doa untuk anak menjadi seorang yang berguna. Dan amalan conteng. Amalan conteng simbol swastika bersama dengan doa iaitu untuk melindungi bayi dari gangguan halus. Petua dan patah larang yang seterusnya ialah dari aspek keselamatan diri, iaitu apabila masuk hutan, mereka haruslah mengambil tanah dan baca doa supaya tidak diganggu. Yang kedua, hujan panas, iaitu meletakkan daun di telinga untuk mengelakkan makhluk halus. Dan ketiga, larangan tidak menjamah hidangan tuan rumah. Ini adalah bagi mengelakkan kempunan. Dan yang seterusnya, bercucuk tanam, iaitu semasa menanam sirih, mereka haruslah berselawat agar berselawat kerana doa akan menjadikan tanaman mereka subur. Dan pantang menanam halia atau ciku kerana dipercayai ia akan membawa musibah seperti kematian ahli keluarga. Etika dan nilai budaya dalam petua dan patah larang masyarakat Melayu Sarawak ialah bagi nilai agama, doa dan salawat membuktikan Islam sebagai asas amalan. Yang kedua, nilai sosial, gotong royong dalam menanam dan menuai padi. Yang ketiga, nilai budaya iaitu menjaga maruah iaitu pantang wanita dan menghormati tetamu. Nilai alam sekitar iaitu menghormati alam, percaya tanah dan tumbuhan ada manfaat. Perbandingan dulu dan kini. Dulu pantang larang ini diamalkan secara ketat, iaitu menjadi panduan bagi kehidupan seharian mereka. Kini sebahagiannya ditinggalkan kerana ia mempunyai unsur tahyul atau animisme. Sebahagiannya relevan dengan masyarakat kini, iaitu menggunakan herba, doa dan kesihatan. Bagi kesimpulannya, petua dan pantang larang Melayu Sarawak dahulu mencerminkan peradaban, nilai dan identiti. Walaupun sebahagiannya berubah, ia tetap menjadi warisan budaya yang membentuk jati diri masyarakat Melayu Sarawak kini. Seterusnya, Pantun Melayu Sarawak. Pantun Melayu Sarawak oleh Dayang Fatin Amira Abang Ibrahim 2022. Pantun Melayu Sarawak merupakan satu bentuk puisi tradisional yang tidak terpisah daripada kehidupan masyarakat. Ia berfungsi sebagai hiburan, sindiran, pendidikan dan menjadi wadah penyampaian falsafah hidup serta nilai akal budi orang Melayu. Pantun merupakan puisi tradisional Melayu yang berakar dari masyarakat dan berfungsi sebagai hiburan, nasihat, sindiran, pendidikan dan doa keberkatan. Dalam konteks Melayu Sarawak, pantun sering digunakan dalam majlis adat seperti bergendang, bermukun, merisik dan perkahwinan. Pantun bukan sahaja hiburan tetapi berperanan sebagai wahana falsafah hidup dan penyampai akal budi orang Melayu. Terdapat beberapa nilai dalam Pantun Melayu Sarawak. Yang pertama, nilai keagamaan. Yang kedua, nilai patriotisme dan yang ketiga, nilai budi. Yang pertama iaitu nilai keagamaan. Pantun mengingatkan tentang kepentingan solat tepat waktu, doa dan pengamayan kepada Allah. Ada juga pantun yang menekankan konsep ihsan iaitu adab memuliakan tetamu dan menghormati jiran. Contohnya, pantun sindiran kepada orang yang melewatkan solat. 7.30 sembahyang isyak, nak sembahyang waktu dah suntuk. Jika dibunuh, binatang bisa. Baru bunga dapat dijuluk. Iaitu mengingatkan masyarakat supaya mereka menunaikan solat tepat pada waktunya dan tidak bertangguh. Nilai yang kedua iaitu nilai patriotisme. Iaitu pantun melahirkan cinta tanah air dan semangat pertahankan negara. Ini menyebut tentang kesepaduan Sarawak, Sabah dan Semenanjung sebagai satu Malaysia. Juga untuk menghargai pejuang tempatan seperti Rosli Dobi yang gugur demi tanah air. Contohnya, Rosli Dobi syahid berjuang menentang koloni datang menjajah. Sarawak kini di puncak gemilang. Moga dirahmati, dilindungi Allah. Ia untuk menunjukkan bahawa masyarakat Sarawak menghargai pengorbanan pahlawan seperti Rosli Dobi dan menanam semangat patriotisme.
Dan yang seterusnya nilai budi, iaitu pantun menekankan pentingnya menabur dan membalas budi. Ia menunjukkan bahawa budi bahasa lebih berharga daripada harta kekayaan. Pantun sindiran juga digunakan untuk menegur sifat buruk seperti malas, tamak atau tidak tahu adab. Contohnya, bulan terang memunggah padi, menunggu surut ilir ke kuala. Kami si pandang emas berkati, arti bertaut budi bahasa. Ia menegaskan bahawa budi bahasa lebih mulia daripada harta kekayaan. Etika, nilai dan budaya yang terselah dalam pantun Melayu Sarawak ialah etika agama, iaitu mendidik masyarakat tentang solat, doa dan akhlak. Dan seterusnya nilai sosial yang mengajar tentang sikap hormat, sopan santun dan mengenang jasa. Dan yang ketiga, budaya lisan, iaitu pantun menjadi alat komunikasi pendidikan yang tidak formal untuk menyalurkan nasihat secara halus dan berkesan. Perbandingan antara pantun Melayu Sarawak dahulu dan kini ialah, dulu pantun ini digunakan dalam majlis adat seperti merisik, perkahwinan, bergendang, hiburan kampung. Namun kini pantun diangkat sebagai warisan seni yang digunakan dalam majlis rasmi, sekolah, tandingan pantun dan penulisan akademik. Ia relevan sepanjang zaman kerana ia fleksibel dan boleh disesuaikan dalam konteks moden. Kesimpulannya, pantun Sarawak ialah cerminan akal budi dan falsafah hidup orang Melayu. Yang kedua, nilai keagamaan, patriotisme, budi dan dalam pantun membentuk asas masyarakat beradab dan bermaruah. Dan walaupun zaman berubah, pantun tetap relevan sebagai warisan budaya dan mengikat perpaduan serta merupakan medium pendidikan nilai murni. Terusnya, tarian tradisional Melayu Sarawak. Tarian tradisional Melayu Sarawak memainkan peranan penting sebagai warisan budaya dan identiti masyarakat Melayu di negeri itu. Ia menggabungkan elemen seni persembahan, muzik tradisional, gerak tari berirama serta estetika adab dan kesopanan Melayu. Dayang Mariana Abang Bil Hassan di Bulu Putih mengatakan, generasi muda perlu didedahkan dan memahami dan mencintai seni dan budaya Melayu Sarawak. Tanpa kesedaran dan penghargaan terhadap seni dan budaya kita, identiti kita sebagai masyarakat berisiko untuk hilang. Zapin Sebat ialah versi sapi unit Sarawak yang berakar daripada pengaruh Arab Yaman, tetapi ia berkembang dengan identiti tempatan. Ciri-ciri utama ialah gerak tari berpasangan, iaitu langkah kecil, pantas dan penuh tertib. Ia diiringi dengan muzik tradisional, gambus, mawas, gendang dan biola. Persembahan dilakukan secara sopan dan menekankan adab Melayu. Nilai adab dan etika iaitu menjaga kesopanan melalui gerakan lemah-lemah. Pakaian tradisional mencerminkan maruah budaya. Ia melambangkan kerjasama lelaki dan perempuan dalam kehidupan. Peranan dalam peradaban Melayu Sarawak iaitu Zapin Sebat melambangkan asimilisasi budaya Islam dan Arab dengan budaya Melayu Sarawak yang membentuk identiti seni yang beradab dan beretika. Pada konteks masa kini, ia masih digunakan dalam majlis rasmi kerajaan, festival budaya dan pertandingan seni tarian. Tetapi ia tidak lagi popular dalam majlis kampung. Tetapi ia masih diangkat semula oleh kumpulan kebudayaan, pelajar sekolah dan universiti. Kerana ia merupakan sebahagian daripada usaha untuk memertabatkan warisan budaya Sarawak di peringkat nasional dan antarabangsa. Tarian yang seterusnya ialah tarian royong Melayu Sarawak. Tarian rakyat yang lahir daripada semangat gotong royong masyarakat kampung selepas bekerja di sawah ataupun ladang. Ciri-ciri utama dalam tarian ialah gerak tari beramai-ramai secara sederhana dan mudah diikuti. Muzik ringan dan seperti gendang, gong dan serunai. Ia menggambarkan kegembiraan dan kebersamaan. Nilai dan adab etika dalam tarian royong Melayu Sarawak ialah ia melambangkan semangat kerjasama, muafakat dan persaudaraan. Dan ia merupakan hiburan berhemah yang sesuai untuk semua golongan yang menggalakkan keterlibatan secara menyeluruh tanpa mengira usia. Peranan tarian ini dalam peradaban Melayu Sarawak ialah tarian royong menekankan nilai kolektif dan gotong royong sebagai asas kekuatan sosial dalam peradaban Melayu Sarawak. Pada konteks masa kini, ia kurang diamalkan dalam kehidupan harian kerana gaya hidup yang semakin moden dan hiburan baharu. Tetapi ia masih dikekalkan dalam pesta budaya, program komuniti dan persembahan rasmi. Ia juga dipulihkan melalui inisiatif kebudayaan kerajaan negeri, sekolah dan NGO untuk memastikan
generasi muda pada masa kini tidak melupakan warisan ini. Kesimpulannya, peradaban Melayu Sarawak kaya dengan adat, seni, agama, bahasa, makanan, pakaian yang mencerminkan jati diri masyarakat dan setiap aspek kehidupan menekankan adab, etika dan nilai murni. Manakala tarian, pantun dan hiburan beradat berperanan sebagai medium pendidikan nilai serta mengukuh silaturahim. Perayaan Islam seperti Aidilfitri, Aidiladha, Maulidul Rasul mula memperlihatkan rasa syukur, perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk. Secara keseluruhannya, peradaban Melayu Sarawak membentuk identiti dan jati diri bangsa dalam kepelbagaian tamadun. Terima kasih. Ini sahaja perbentangan saya pada kali ini.